anak sakit, dah bawa jumpa doktor, tapi doktor tak bagi ubat pun. Betul ke doktor ni? Pelik pula kan. Ni yang saya nak cerita hari ni. Satu benda yang saya nak ingatkan adalah bila kita jumpa doktor, tujuan utama dia patutnya bukan untuk bagi ubat, bukan untuk dapat ubat. Tujuan utama kita nak jumpa doktor adalah untuk assessment, untuk diagnosis, untuk dapat kata daripada doktor apa penyakit itu dan apa rawatan yang perlu diberi. Dan rawatan tak semestinya ubat. Kalau nak ubat, farmasi. Farmasi. Itu asas dia yang kita nak kena ingat. So, yang paling penting bila kita jumpa doktor adalah doktor tu nak kena assess apa penyakit tu, apa provisional diagnosis, apa penyakit yang paling mungkin, top in the list, kemungkinan besar ini sakit dia. Pharyngitis ke, tonsillitis, asma ke, apa ke, kan, dengue ke, doktor tu kena dapatkan diagnosis. Yang tu yang paling penting. Dan bila dah dapat diagnosis, doktor tu kena assess macam mana severity dia, keterukan dia macam mana, kan, mild, moderate, severe, kan, doktor tu kena assess. Dan doktor juga kena assess apakah kemampuan seterusnya. Adakah masih boleh pergi kerja, masih boleh pergi sekolah, atau kena kuarantin dan sebagainya. Dan doktor juga kena tengok, kena decide apa rawatan dia. Dan macam saya sebut, rawatan ni tak semestinya dengan ubat. Dan rawatan tak semestinya dengan ubat yang doktor tu bagi. Sebab kadang-kadang certain ubat lebih murah bila dibeli di farmasi luar, kan, daripada dibeli dengan doktor tu sendiri atau dibeli di hospital tersebut. So doktor yang bijak, kan, dia bagi leeway kepada pesakit. Sebab yang penting pesakit itu mudah, kan. Kalau kadang pesakit dah jumpa doktor, lepas tu kena pergi pula bawa prescription, pergi beli kat farmasi luar, kadang susah juga untuk pesakit. Tapi kalau beli di tempat yang sama mungkin mudah, sebab satu tempat pergi boleh dapat jumpa doktor, boleh dapat ubat tu mungkin mudah. So kita tengok apa yang keperluan pesakit kita tu. Sebab kadang-kadang tak semestinya perlu ubat demam. Kadang-kadang ramai orang di rumah dia dah ada simpanan bekalan ubat demam, ubat batuk dah ada bekalan. Kenapa kita nak kena bekalkan lagi? Sebab saya tahu ada doktor kadang-kadang tu, dia rasa dia mesti bagi ubat. Sebab kalau tak bagi ubat, tak prescribe ubat, pesakit macam rasa doktor ni tak betul. So saya nak ingatkan pada semua pesakit, kalau tak dapat ubat, it's okay doktor yang tak bagi ubat pada pesakit tu, sebab dia tahu penyakit ni mungkin tak perlu kepada ubat yang lain, adalah mungkin doktor yang sebenarnya lebih jujur dan lebih cekap dari diagnosis dan rawatan dia. Dan para doktor pun, kita rawat pesakit, kita rawat penyakit dia, kita bukan rawat perasaan dia saja. Macam tu. So kalau pesakit tu demand ubat, dan kita boleh bagi, tapi yang penting adalah kita rawat penyakit dia. Kita bagi apa yang pesakit itu perlu, bukan apa yang pesakit itu hendak.